Itu yang saya buat dalam keluarga saya. Itu yang saya buat. Anak saya 2 tahun setengah. Masa dia umur 2 tahun setengah, sembahyang tarawih habis. Ikut tepi mak dia. Dia duduk tepi mak dia, sembahyang tarawih sampai habis, umur 2 tahun setengah. Siapa jadi macam tu? Suruh dia tengok, buat depan dia, doa banyak. Doa ibu bapa ni mustajab. Saya tak dera ke? Tak ada dera. Tak ada mereka tak sembahyang kita tibai mereka. Tak. Pasal apa kita faham? Nak pukul pasal apa? Mereka bawah umur. Tapi dengan asuhan, dengan doa yang bersungguh, kesungguhan tarbiyah, kesungguhan doa, Allah perkenan. Tak ada apa. Jadi anak saya yang saya bawa umur 5-6 tahun. Bila dengar dia bawa kereta, pendengar azan saja, bertanya kita nak berhenti masjid mana satu. Masjid mana satu nak berhenti? Umur 5 tahun. Tu agak-agak umur 7 tu kalau suruh mereka semayang dah. Sebelum tu pun mereka gagah duk tegur kita kalau kita lambat semayang. Gitu. Memenuhi kesukaan hawa nafsu ahlinya, sehingga akan maruah kita tu, maruah sebagai seorang suami lelaki, ketua rumah tangga, dah tak main dah masjid surau, tak ada kuliah dah. Pasal apa? Pasal memenuhi kehendak hawa nafsu isteri. Tiap-tiap malam shopping, selang-seli shopping, pamper, pawagam, joget lembak. Tu dia malam-malam ada joget lembak. Hujan tu mereka tak. Mereka jenis tak tahulah apa, kita pun duk heran. Berjoget tengah-tengah hujan. Ikut. Akhirnya lingkup lah. Hingga merosakkan perangai ahlinya. Dia tak nampak dah. Bab-bab yang ni dia tak nampak dah. Dia duk seronok yang tu. Sampai bila? Akhirnya kita pun terpalit juga, terheret juga, terfitnah juga. Disebabkan kesalahan berpunca daripada kita sendiri. Tetapi sekaliannya itu hendak dah dilayani dengan jalan pertengahan. Khairul umur awsatuha. Setiap urusan pertengahan, pada-pada, sikit-sikit. Nak gelak pun jangan gelak sangat-sangat. Nak sedih jangan sedih sangat-sangat. Biasa-biasa saja. Ada waktu, okey, kita berjalan. Ada waktu, jom. Ayah nak bawa hampa pergi makan. Ada waktu. Ni bawa tiap-tiap hari. Nampak muka anak bawa. Tak bawa pasal tak nampak muka mereka. Habis, lama-lama habis tak ada dah. Baru dapat gaji habis dah. Lepas tu duk berhutang. Lepas dah berhutang duk menyorok pula. Menyorok kan. Ni alung, angah, alang semua duk serang dia. Pandai hutang sangat. Pasal apa? Terlalu. Tapi kalau sederhana, kita ni umat yang pertengahan, ummatan wasatiyah, selamat. Tetapi sekaliannya itu hendak dah dilayani dengan jalan pertengahan. Maka jika ada ahlinya yang mengerjakan sesuatu yang mungkar, yang menyalahi syariat, sama ada yang haram ke, yang makruh sekalipun, tak boleh biar. Tak boleh biar. Biarlah Ustaz, sayang Ustaz. Tak, dia buat benda haram tu. Tu anak hang kan? Tu anak hang. Dia apa dia kata macam tu? Memang anak aku. Hang tengok kat tangan dia. Dia pegang apa? Biar pi dia pegang apa? Tu anak aku. Itulah. Kasih sangat-sangat, manja sangat-sangat, tak ambil pengajaran anakku Ustaz Ali. Tak ambil. Last sekali dah tinggi dia, muka pun sebiji serupa, pang dia bagi muka ayah dia. Tak ambil pengajaran, rajin tengok. Ustaz, evergreen. Evergreen apa ambil pengajaran tu? Aku tahu lah hampa minat yang tu. Aku tahu. Tak boleh ambil pengajaran.
Kalau menyalahi yang sampai terjebak kepada yang haram, perkara-perkara yang dilarang, pedoman daripada Nabi. Nabi kata apa dekat anak dia Fatimah, kalau hang curi, tangan hang pun aku kerat. Salah tu curi. Tengok Nabi kata apa. Tengok Sayyidina Umar, sebab anak dia disebabkan satu kesalahan, dia tegakkan hudud disebab anak dia. Sampai ada orang main, wahai Amirul Mukminin, sudahlah. Sudah. Oh, hang nak tolong syafaat ni hukum Allah Ta'ala ni. Kan? Akhirnya dia teruskan sebatan kepada anak dia. Jadi maknanya pedoman cara hidup Islam ni lama dah dalam Quran, dalam sunnah, sirah. Mau kita lah buta. Kan? Tak ambil pedoman tu. Sayang anak kita berlebih-lebihan. Keterlaluan, situ yang tak boleh. Maknanya apa dia? Maknanya apabila melanggari syariat, dah tak patuh syariat, hukumlah walaupun anak sendiri, walaupun isteri, walaupun pasangan kita. Atau yang kurang adab, maka hendaklah ditegurkannya. Tegur. Pasal apa ni? Awak hampa ni tak semayang. Nak semayang macam mana? Ya tak pernah suruh. Oh, silap lah. Hampa dah besar panjang baru ayah ni dah taubat dah tadi. Baru taubat tadi nak suruh anak terus. Kan? Pakatlah dah kita ni baru sedang. Bila kita sedang, isteri kita pun baru sedang. Semua pakat baru sedang hari ni. Panggil sembang. Ni nak bagi tahu ni, kita ni dah tersasar jauh. Sungguh hidup kita ni bukan cara Islam. Hang tak nampak macam tu ke? Dia kata kepada isteri dia. Hang tak nampak ke macam tu? Kita salah ni. Tak tahu kata yang tu salah. Oh, tak apa tahu juga. Tak apalah nak tanya anak apa. Kita yang besar pun tak tahu apa. Lah macam ni kita buat perubahan. Macam tu. Salah. Sebab apa? Sebab baru kita nak tegur dia pun. Tak pernah kita tegur seawal yang Nabi pernah sebut. Nabi kata apa ya? Nabi kata suruh anak kamu semayang di usia mereka 7 tahun. Muru awladakum bis-salah wa hum abna' 7 sinin. 7 tahun suruh. Bila faham 7 tahun suruh, maknanya asuh sebelum 7 tahun. 7 tu suruh mereka pun berdiri pergi ambil yang semayang. Tahu dah. Yang kata solat tu apa dia? Pasal apa? Pasal dah kita bagi tahu sebelum 7 tahun. 7 tu suruh. Tapi kalau kita fikir secara logik, kan? Kalau dah mula pandai-pandai berdiri tu, kita dah tunjuk cara-cara sembahyang, tiru-tiru makna. Tu dia faham tapi tak pandai nak cakap lagi. Tapi dia cerdik tu. Kan? Barulah umur 2 tahun setengah macam tu. Tengok dia berdiri. Dia berdiri sujud terus. Tak apalah. Pelan-pelan lah. Baru 2 tahun setengah berdiri. Duduk sujud pula kan sujud macam sujud biasa tu. Dia menerap terus. Tak apa. Tapi esok bila naik 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tengoklah apa akan berlaku. Silat-silat tegur kita. Ya, masuk lama dah tak semayang. Tu kalau 4-5 tahun dah pandai cakap macam tu, kiranya kalau kita semayang, mereka pun senang diri tepi kita ikut semayang. 7 nak kena suruh ke? Tak suruh. 10 tahun nak kena sebat ke? Tak ada sebat. Yang Nabi kata kalau mereka tak sembahyang 10 tahun, pukul. Tak pukul dah. Itu yang saya buat dalam keluarga saya. Itu yang saya buat. Anak saya 2 tahun setengah. Masa dia umur 2 tahun setengah, sembahyang tarawih habis. Ikut tepi mak dia. Dia duduk tepi mak dia. Sembahyang tarawih sampai habis, umur 2 tahun setengah. Siapa jadi macam tu? Suruh dia tengok, buat depan dia, doa banyak. Doa ibu bapa ni mustajab. Saya tak dera ke? Tak dera. Tak ada mereka tak sembahyang kita tibai mereka. Ada. Pasal apa kita faham. Nak pukul pasal apa? Mereka bawa umur.
Tapi dengan asuhan, dengan doa yang bersungguh, kesungguhan tarbiyah, kesungguhan doa, Allah perkenan. Tak ada apa. Jadi anak saya yang saya bawa umur 5-6 tahun. Kan? Bila dengar dia bawa kereta, pendengar azan saja, bertanya kita nak berhenti masjid mana satu. Masjid mana satu nak berhenti, umur 5 tahun. Tu agak-agak umur 7 tu kalau suruh dia pas semayang dah. Sebelum tu pun mereka gagah duk tegur kita kalau kita lambat semayang. Gitu.